Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua rakan-rakan semua sahabat. Alhamdulillah wa syukurillah. Petang ni dapat kita bertemu lagi dalam sesi live kita, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Petang ni kita nak berkongsi ilmu dan juga kita nak berkongsi pengalaman tentang tabungan emas di Public Gold dan juga cara kita nak menabung emas di Public Gold. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, pada petang ni sekitar 1 jam ni kita nak bersharing, kita nak share ilmu, kita nak share pengalaman, juga kita nak share cara kita nak menabung emas di Public Gold. Sebab ramai juga yang bertanya dengan saya dah dengar Public Gold lama dah tapi saya tak tahu cara nak bermula. InsyaAllah petang ni saya akan cuba share kaedah paling mudah, paling murah dan juga kaedah yang sangat simple untuk kita menabung emas di Public Gold. Terima kasih mereka Najib pada petang ni, Cik Nazul Hisham, Cik Muhammad Azizi, Noyati. Terima kasih tuan-tuan puan yang jawab petang ni. InsyaAllah jika bertemu dengan live ni, mudah saja boleh sharekan dengan rakan lain. Mungkinlah ada juga rakan-rakan tuan-tuan perempuan nak belajar ilmu, nak tahu tentang Public Gold, nak tahu kelebihan simpan emas di Public Gold, dan juga kalau sesiapa yang dah pernah pun simpan emas di Public Gold ni, boleh sajalah sharekan pengalaman tu di ruang komen. Moga-moga memberi inspirasi kepada rakan-rakan ataupun tuan-tuan perempuan, sesiapa saja menonton bersama kita pada petang ini. Baik, mungkin ada yang kenal saya ataupun yang belum kenal saya. Saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Syafiq Rohaizat bin Buyung. Saya merupakan dealer aktif Public Gold sejak tahun 2017 hingga sekarang. Nak kata lama tu tidak, nak kata baru pun tidak, lebih kurang 8 tahun dalam dunia emas dan juga sudah pun mempunyai pengalaman, sedikit pengalaman tuan-tuan, membimbing lebih kurang 850 orang penyimpan emas secara direct dan juga hampir 6,000 bersama tim. Terima kasih tuan-tuan puan yang dah join pada petang ni. Cik Ning Azlan, Puan Cik Hani, Shopee Shop, Cik Abdul Aziz, terima kasih. Siapa lagi? Laju sangat aku rasa rusuhu. Ramai juga yang join kita pada petang ni. Sambil-sambil mungkinlah tuan-tuan puan pada petang ni mungkin nak keluar rumah pun tempat saya ni macam nak hujan kan. Mungkin cuaca petang ni tak bagus, tak apa. Kita duduk di rumah. Boleh pasang-pasangkan telinga. InsyaAllah nanti kalau ada apa-apa persoalan tentang emas dan kewangan ni, boleh terus interrupt bertanya di ruang komen. InsyaAllah saya akan jawab berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan ilmu saya tentang emas dan kewangan tuan-tuan. Sebelum tu, sebelum kita nak share lagi-lagi banyak tentang ilmu emas ni, sebenarnya saya nak sharekan dahulu. Pertama, saya nak sharekan dahulu tentang harga emas semasa di akaun emas Public Gold. Tuan-tuan, hari ni harga emas di Public Gold sekitar 1 gram sekitar RM450 sahaja. Tuan-tuan, mahal ke murah tuan? Lagi RM50 je. Lagi RM50 nak capai 1 gram RM500 tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, saya ni agak juga terkejut. Bagi saya orang lama, saya tuan-tuan, saya bermula simpan emas ni sekitar tahun 2015. Waktu tu saya bermula dengan sekitar harga RM180 saja. Tuan-tuan, dan ketika tu saya bermula dengan satu dinar emas ni. Satu dinar emas ni, siapa yang tak pernah tengok dinar ataupun yang tak kenal dinar tuan, ini dinar emas. Dinar emas tuan-tuan merupakan shilling emas, beratnya 4.25 gram emas 99. Ketika saya bermula waktu tu harga sekitar RM660 saja. Hari ni harga satu dinar tuan-tuan sekitar RM1,800. Jadi sesiapa yang nak bermula menabung emas dengan satu dinar hari ni, insya-Allah saya boleh bantu, mudah saja. Boleh tinggalkan nama dan juga nombor telefon di bibir biru. InsyaAllah nanti saya bantu sebaiknya. Ataupun boleh saja pergi ke akaun TikTok saya. Tekan follow dahulu. Bagi siapa yang dah join petang ni, jangan lupa follow dahulu saya punya TikTok. Kemudian sesiapa yang belum lagi ada akaun emas, boleh sahaja daftar percuma di link bio yang tertera di sana. Kemudian masukkan detail diperlukan. InsyaAllah nanti saya akan hubungi untuk saya bantu live step yang seterusnya. Itu cara paling mudah nak bermula. Baik, tuan-tuan, hari ni harga emas di akaun emas Public Gold sekitar RM450, menghampiri 1 gram RM500. Boleh capai ke tak boleh capai? InsyaAllah, kalaulah dengan keadaan sekarang tuan-tuan, dengan geopolitik yang tidak berapa stabil, dengan polisi yang berlaku tuan-tuan di US sana,
500 tu mungkin insya-Allah boleh capai. Tetapi tuan-tuan, jangan tunggu harga sampai 500 baru nak bermula. Tuan-tuan, mula hari ni sebagai benchmark yang pertama. Berdasarkan saya punya pengalaman tuan-tuan, ramai penyimpan masa ini tuan, mereka yang bertangguh tuan, akhirnya mereka bermula dengan harga yang lebih tinggi. Ini biasa yang berlaku. Biasanya rakan-rakan saya lah yang terdekat ni tuan-tuan, mereka bukan tak tahu tentang emas ni, mereka tahu saja. Cuma mereka ni tengok-tengok kan harga bila nak turun, tengok public gold ni okey ke tak okey tuan. Tuan-tuan, sepanjang saya 8 tahun tuan, 8 tahun saya menabung emas dan juga saya membimbing tuan, ramai penyimpan emas ni. Sekarang tuan, sekarang ni di public gold kita dah ada sekitar 1.5 juta penyimpan emas di public gold ni. Ada sebahagiannya di Indonesia tuan-tuan. Semua tuan-tuan penyimpan emas public gold ni semuanya beli emas dapat emas di tangan. Tak ada tuan-tuan dikatakan beli emas dapat nombor sahaja ataupun beli emas tak dapat emas, kecuali tuan-tuan dan perempuan membeli emas secara COD ataupun melalui orang tengah. Tuan-tuan, saya nak share sikit lah kepada tuan-tuan puan, mungkinlah ada kita yang pernah beli emas public gold secara orang tengah ataupun secara COD tuan-tuan. Sebenarnya kaedah tu sangat-sangatlah berisiko. Saya tidak galakkan kepada tuan-tuan perempuan yang nak membeli emas ni membeli di media sosial. Contoh ni di grup-grup contohnya ataupun melalui dealer, jumpa di mana-mana tempat. Saya tidak galakkan tuan-tuan perempuan beli emas secara begitu. Sebab apa? Pertama, resiko penipuan. Kedua tuan-tuan, resiko tuan-tuan mendapat emas yang tidak baik kondisinya. Dulu tuan-tuan, sebelum public gold ni berkembang tuan-tuan, memang dealer public gold kebanyakan mereka buat secara COD ataupun mereka menjual emas secara atas tangan. Tetapi tuan sekarang ni public gold dah sangat-sangat mudah. Tak perlu pergi COD. Cuma tuan-tuan puan, kalau tuan-puan hari ni berminat untuk menabung emas, boleh tinggalkan saja nama dan juga nombor telefon di Biro. Nanti saya akan hubungi. Jika tuan-tuan puan contoh berminat dengan emas contohnya 20 gram ataupun 10 gram seperti ini, saya boleh bantu logkan dalam website public gold. Tuan-tuan perempuan bayar duit tu kepada public gold, bukan melalui saya. Saya cuma uruskan saja. Kemudian emas ni boleh dipostkan ke rumah tuan-tuan. Public gold akan postkan dengan perlindungan insurans. Andai apa-apa berlaku di tengah jalan, emas ni hilang ke ataupun tak dapat, boleh bagi tahu saya. Saya akan bantu untuk uruskan dengan public gold, buat siasatan. Kalau betul-betul emas tu hilang disebabkan masalah transaksi sebagainya, insya-Allah public gold akan ganti emas yang baru. Tetapi tuan-tuan, jangan beli emas secara COD ataupun melalui atas tangan ataupun beli emas secara dalam media sosial melalui grup-grup yang kita tak tahu yang dia ni jujur ataupun tidak. Tuan-tuan, ada yang peniaga ni jujur, ada peniaga ni tak jujur tuan-tuan. Jadi kita tak tahu tuan-tuan. Jadi pastikan pilihlah dealer yang aktif, dealer yang sentiasa committed, dan juga individu atau dealer yang sentiasa buat share tentang ilmu emas tuan-tuan. Itu kaedah yang paling mudah untuk menyelamatkan diri kita tertipu dengan mereka yang mungkin permulaannya betul, kemudian tiba-tibanya dah duit kita habis. Dia ni duit kita kita tertipu tuan. Itu bermaksud tuan-tuan. Jadinya tuan kalau nak beli emas, pilih dealer yang aktif dan elakkan COD atau beli atas tangan. Itu sedikit peringatan lah ataupun sedikit pengalaman saya tuan-tuan. Dulu tuan-tuan saya pun tidak galakkan jugalah pelanggan-pelanggan saya ataupun customer saya kalau nak beli emas tuan-tuan atas tangan tidak. Sebab apa? Public gold kita dah banyak kaedah. Kita dah ada kaedah secara untuk masuk market ni. Public gold tuan kita dah ada satu kaedah yang paling mudah, iaitu kaedah gold ATM. Yang mana tuan-puan, di sini di gold ATM ni, kita bukan sahaja boleh beli emas, tetapi kita juga boleh keluarkan emas melalui akaun emas gap. Ini yang saya nak cerita tuan-tuan. Petang ni cara nak bermula menabung emas di public gold, iaitu dengan kaedah akaun emas gap ataupun akaun emas JAP. Mungkin ada yang pernah dengar apa tu akaun emas gap ataupun akaun emas JAP. Akaun emas gap ataupun akaun emas JAP adalah satu akaun emas yang public gold wujudkan untuk membantu kita menabung secara sedikit-sedikit. Dalam akaun emas gap tuan, saya tunjukkan contohnya. Tuan, ini merupakan akaun emas gap saya. Tuan, ini akaun emas gap ni kita menabung ataupun kita menyimpan melalui apps public gold, yang mana kita boleh download apps ni di Google Play Store. Bagi tuan-tuan perempuan yang belum ada lagi akaun public gold, tuan-tuan perempuan boleh download apps ni tapi tak boleh login. Sebab apa? Tak ada akaun.
Kalau nak login tuan-tuan, pastikan ada akaun dan juga berdaftar dahulu. Sesiapa yang masih lagi belum ada akaun emas Public Gold, mudah saja boleh tinggalkan nama dan juga nombor telefon di bit biru. InsyaAllah nanti saya akan hubungi tuan-tuan. Pertama saya akan daftarkan, kemudian boleh aktifkan akaun. Aktif akaun ni sebenarnya kita boleh bermula sekitar RM100 sahaja. Tetapi RM100 tu bukan hangus ya. Tapi RM100 tu kita akan dapat 0.25 gram dalam akaun. Maksud ada juga yang salah faham. Dia kata, Tuan Syafiq, kalau saya bermula RM100 ni, adakah RM100 ni kita akan hangus ataupun macam yuran lah tuan? Tidak. RM100 tu cuma minimum kita akan dapat 0.25 gram. Daftar percuma, tetapi nak dapatkan PG code, nak aktif akaun, bermula dahulu minimum RM100. Boleh tak saya nak mula sekitar 200 ataupun 300 permulaan? Boleh sahaja. Sebab ada sebahagian daripada penyimpan emas saya, mereka bermula terus RM1,000 ataupun RM2,000. Ada yang terus mula 10 gram melalui akaun emas Gap ni. Contoh ini contoh dalam akaun emas Gap saya. Dalam akaun emas Gap ni, alhamdulillah saya dah mengumpul sekitar 56 gram. Tuan-tuan, sebenarnya macam mana konsep akaun emas Gap ataupun akaun emas GAP Public Gold ni? Tuan-tuan, akaun emas Gap ni tuan-tuan ialah kita lebih sama juga konsepnya seperti mana akaun emas di bank. Tetapi tuan-tuan, akaun emas Gap ni lebih mudah dan juga lebih fleksibel berbanding akaun emas berada di luar sana. Pertama tuan-tuan, di sini dalam akaun emas Gap ni tuan-tuan, sebenarnya kita bukan simpan duit. Sebab apa? Ramai jugalah penyimpan emas ni mereka keliru. Bila saya masukkan duit dalam akaun emas Gap ni, adakah kita simpan duit? Tidak. Dalam akaun emas Gap ni, kita simpan gram by gram. Tuan, setiap RM, setiap duit yang kita masukkan dalam akaun emas Gap ni akan ditukarkan dalam bentuk gram emas. Contoh, kalau tuan-tuan perempuan hari ni bermula RM100, akan dapat 0.2 gram dalam akaun. Kalau nak terus bermula 1 gram hari ni, harganya sekitar RM450, dapat 1 gram dalam akaun emas Gap. Tuan-tuan, jadi dalam akaun emas Gap ni, kita kumpul gram by gram dahulu. Daripada gram yang terkumpul dalam akaun emas Gap ni, barulah kita boleh pilih nak keluarkan dalam bentuk emas jenis apa. Nak keluarkan dalam bentuk dinar ataupun dalam bentuk gold bar. Ini bentuk dinar. Ini adalah bentuk dinar. Ini dinar Public Gold. Di tengah sini merupakan 1 dinar. Beratnya 4.25 gram. Ini merupakan gold bar. Inilah gold bar tuan-tuan. 10 gram bunga emas. Jadi tuan-tuan, emas contoh dinar dan gold bar ni kita boleh keluarkan daripada akaun emas Gap bergantung berapa gram yang ada dalam akaun kita. Contoh tuan-tuan, dalam akaun emas Gap ni saya ada 56 gram. Daripada 56 gram ni sebenarnya saya boleh pilih apa saja emas yang saya boleh pilih, saya boleh nak keluarkan. Contoh, saya boleh keluarkan 50 gram sekeping. Contohnya 50 gram. Ataupun saya boleh keluarkan 10 gram ni sebanyak 5 keping. Ataupun saya boleh keluarkan 1 dinar ni beberapa keping yang saya nak berdasarkan berapa gram yang saya ada ni. Jadi bila kita dah ada akaun emas Gap ni tuan-tuan, sebenarnya dia lebih mudah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab akaun emas Gap yang Public Gold sediakan ni, pertama kita boleh buat belian ni anytime yang kita nak. Contohnya tak ada masa tuan, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Sentiasa kita boleh buat belian emas secara atas talian. Maksudnya tuan-tuan, selagi ada internet, selagi ada duit dalam akaun kita, kita boleh beli emas melalui akaun emas Gap ni. Setiap emas, setiap duit yang kita bank in akan ditukar dalam bentuk gram emas dan gram itu bertambah, dan kita boleh pilih nak keluarkan emas di apa. Contoh, saya dah ada sekitar 56 gini. Macam mana cara saya nak keluarkan emas fizikal tuan-tuan daripada akaun emas Gap ni? Pertama, boleh kita tekan bahagian withdraw di sini. Tekan withdraw di sini. Okay, tuan. Jadi nanti dalam sistem nanti dia akan tunjukkan berapa item yang boleh terkeluarkan. Contohnya 1 gram macam ni. Dan juga tuan-tuan, daripada akaun emas juga kita boleh keluarkan emas yang jenis koleksi 1 gram seperti ini. Tuan-tuan, di Public Gold ni seronoknya lah sebab kita ada banyak pilihan item kita nak. Contoh kita nak keluarkan 10 gram ataupun 1 gram seperti ini. Ini koleksi hari raya. Atau ini merupakan koleksi hari raya yang Public Gold keluarkan. Untuk nama tuan-tuan, setiap tahun Public Gold akan keluarkan emas 1 gram koleksi hari raya yang sangat cantik.
Tahun ni pun tuan-tuan, Public Gold dah keluarkan emas hari raya yang sangat cantik. Ini adalah emas koleksi hari raya yang terkini daripada Public Gold. Kalau tuan-tuan perempuan merupakan peminat ataupun memang suka mengumpul emas koleksi, boleh cepat-cepat daftar akaun emas hari ini. Boleh top up 1 gram, boleh terus keluarkan 1 gram ni daripada akaun emas Gap tanpa perlu tinggalkan baki, tuan-tuan. Sebab apa? Di akaun emas Gap ni dulu, sebelum tuan-tuan, kita tinggalkan 1 gram baki dalam akaun. Tuan-tuan, hari tuan-tuan, sebenarnya Public Gold dah beri satu kelonggaran yang mana kita boleh kosongkan akaun tuan-tuan tanpa kita perlu tinggalkan baki 1 gram dalam akaun. Jadi tuan-tuan, bagi mereka yang memang seronok ataupun suka menyimpan gold-bar koleksi, terutama gold-bar hari raya, tuan-tuan, hari Public Gold dah keluarkan emas yang terbaru koleksi hari raya. Belum puasa pun tuan-tuan dah keluarlah emas yang baru, iaitu emas hari raya. Baik. Tuan-tuan, jadi daripada akaun emas Gap ni, kita boleh keluarkan apa saja emas yang kita nak, yang kita berkenan, berdasarkan baki akaun berbaki berapa gram yang ada dalam akaun kita. Contoh, saya nak keluarkan gold bar ataupun saya nak keluarkan dinar, tuan-tuan. Daripada dinar, tuan-tuan, kita boleh keluar apa saja emas dinar yang kita nak keluarkan. Contohnya, saya nak keluarkan 1 dinar contohnya, ataupun nak koleksi, sehinggalah kita boleh keluarkan sekitar 5 dinar ataupun 10 dinar. Itu kelebihan bila kita ada akaun emas Gap ni. Kedua, tuan-tuan, akaun emas Gap ni, pertama, seperti cerita tadi, akaun emas Gap ni, kita boleh bermula serendah RM100 ataupun 1 gram. Itu minimum. Nak mula lebih tak ada masalah, bergantung kepada poket masing-masing. Ada yang nak bermula dengan 100, ada yang nak mula dengan lebih 100, ada yang nak mula terus 10 gram ataupun 20 gram, bergantung. Sebab dalam akaun emas Gap ni tak ada had belian, tak ada had simpanan. Rekod tertinggi yang Public Gold pernah ada, seorang penyimpan emas ni menyimpan sebanyak 1000 gram ataupun 1 kilo dalam akaun emas Gap. Okay, itu pertama. Kedua, tuan-tuan, tak ada syarat untuk berwajib beli setiap bulan. Sebab akaun emas Gap, tuan-tuan, ialah akaun emas seperti akaun emas di luar sana. Tak ada syarat yang mana setiap bulan kena buat belian. Tetapi, tuan-tuan, sebenarnya kalau kita nak seronok simpan emas ni, setiap bulan tu kita kena top up. Dan juga, tuan-tuan, di akaun emas Gap ni, kita ada satu kaedah dinamakan Gap Auto Debit yang mana kita boleh buat secara arahan tetap setiap bulan, yang mana daripada akaun gaji kita ke pada akaun bank kita, buat potongan terus masuk dalam akaun Gap kita. Yang mana kita boleh setkan sebanyak RM100 ataupun RM200 ataupun RM300 terus masuk dalam akaun emas Gap kita. Dan setiap RM yang kita setkan tu akan ditukarkan dalam bentuk grade emas mengikut harga emas semasa. Contoh, tuan-tuan, saya setiap bulan memang saya buat set auto debit, yang mana setiap bulan saya akan set sebanyak RM300, saya terus potong masuk dalam akaun emas Gap. Dan setiap RM300 tu pula akan ditukarkan dalam bentuk grade emas yang bertambah-tambah, sehinggalah tuan-tuan puan akan dapat seperti yang ada di tengah sini. Waalaikumsalam kepada siapa yang beri salam. Saya nampak tadi. Okey, terima kasih yang beri salam tu. Waalaikumsalam. Siapa yang beri salam ni saya tak pasti ya. Terima kasih tuan-tuan perempuan yang join sesi live kita pada petang ni. Tuan-tuan, cuaca kita tak berapa bagus. Di luar sana tak apa. Di luar tu biasa di luar sana, tapi kita dalam ni kita nak cerita ataupun kita nak share tentang ilmu emas dan juga ilmu kewangan dan kaedah menabung emas di akaun emas Gap yang sangat popular ketika ini. Tuan-tuan, tadi saya dah ceritakan bahawa tuan nak mula simpan emas di akaun emas Gap ni, kita boleh menabung serendah RM100. Tak wajib buat belian, tak wajib menabung setiap bulan. Tetapi sebenarnya kalau kita nak seronok simpan emas ni, nak keluarkan emas fizikal cepat-cepat, menabunglah setiap bulan mengikut bajet masing-masing. Kalau sebulan mampu 100 pun okey juga. Kalau sebulan tu mampu 200, okey juga. Kalau bulan tu mampu 300 pun okey juga. Ada yang seorang penyimpan emas ini, dia set sebulan RM1,000. Sebab apa tuan? Sebab dia tak nak duitnya tu terguna ataupun terbelanja tuan. Kenapa kita perlu simpan emas tuan-tuan? Pertama tuan-tuan, bila kita simpan emas ni, simpan emas tuan-tuan, dia berbeza bila kita simpan duit. Kalau tuan-tuan, kalau kita simpan duit ni, pertama dari segi emosi. Tuan-tuan, duit ni emosinya bukan untuk disimpan. Duit tuan-tuan emosinya untuk kita belanjakan. Contoh saya adalah mana duit saya ni pun tak tahu mana pergi hilang ni. Kejap saya ambil lah mana saya duit saya. Ni dia. Tuan-tuan, contohlah
saya ada duit RM10 tuan-tuan hari ni. RM10 tuan-tuan hari ni, walaupun RM10, kalau kita ada RM10 tuan-tuan, kita buat apa? Kita simpan ke ataupun kita belanja? Automatik kita akan belanja tuan-tuan. Bila kita ada RM10, ini kita RM10 tuan-tuan. Kalau kita ada contoh ada 1 gram tuan-tuan hari ni. 10 gram, 1 gram dan juga RM10. Mana yang habis dulu? Confirm lah RM10 ni. Sebab apa? Duit tuan-tuan kita boleh belanja sesuka hati dan boleh belanja sikit-sikit. Tetapi tuan-tuan, emas ni kita tak boleh belanja sesuka hati. Kalau kita nak belanja ke emas, perlu jual dahulu. Itu leceh sikit kerjanya. Sebab tu tuan-tuan, ramai penyimpan emas ni tuan-tuan, bila mereka dah start simpan emas ni, mereka dah start berdisiplin untuk berbelanja. Bila kita tuan-tuan dah start menabung emas ni, sebenarnya kita akan dapat banyak keajaiban. Pertama tuan-tuan, bila kita dah start menabung emas, pertama kita dah start berkira-kira untuk berbelanja. Sebelum kita simpan emas ni, kita belanja ni tuan-tuan tak kira. Selagi ada duit tu, kita belanja. Tetapi tuan-tuan, bila kita dah start simpan emas ni, kita dah start berkira-kira. Kalau kita belanja, contoh beli kasut ke beli handbag, mungkin harganya setara dengan 1 gram emas. Kita dah start berkira-kira. Kedua tuan-tuan, bila kita dah menabung emas tuan-tuan, emosi emas ni untuk disimpan. Contohnya dah bermula 1 gram tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa macam tak cukup 1 gram. Nak kumpul pula jadi 1 dinar. Kemudian jadi 10 gram tuan-tuan. Jadi lama kelamaan kita punya tabungan kita untuk emas ni semakin lama semakin meningkat. Semakin lama semakin banyak. Kita tuan-tuan kaya dengan emas ni bukan kerana harga emas tu melambung-lambung naik. Tetapi tuan-tuan, kita kaya dengan emas ni kenapa? Sebab kuantiti emas kita semakin lama semakin bertambah. Kalau tahun ni, kalau kita dapat mengumpul, tahun lepas dapat mengumpul 50 gram, pastikan tahun ni juga kita dapat mengumpul lagi 50 gram. Bertambah 50 gram menjadi 100 gram tuan-tuan. Jadi maksudnya, bila kita dah start simpan emas ni, fokus saja pertambahan gram, tak perlu fikir tentang harga. Tuan-tuan, contohnya, bila saya menabung tuan-tuan di akaun emas gap ni, memang saya tak pandang harga sekalipun. Andai kata tuan-tuan, setiap bulan saya fikir harga emas mahal, harga emas murah tuan-tuan, mungkin saya tak dapat 56 gram ni. Jadi nak dapat tuan-tuan, gram emas bertambah, pastikan setiap bulan tu menabung sahaja mengikut bajet yang kita selesa. Kalau contoh sebulan tu tuan-tuan selesa sebulan 200 ataupun sebulan 300, paling mudah dengan kaedah akaun emas gap ni. Sebab apa? Kita boleh menabung sikit-sikit dan juga gram emas terkumpul tu nanti kita boleh keluarkan emas dalam bentuk emas fizikal. Itu yang paling mudah lah. Jadi tuan-tuan puan, bagi sesiapa yang pertama tak boleh menyimpan ataupun memang dah lama dah usah-usah nak simpan emas ni tapi tak dapat hidayah tuan-tuan, petang ni insya-Allah boleh mulakan. Ada tak orang beli emas 1 kilogram? Jawapannya ada tuan-tuan. Di tangan saya ni, tuan-tuan, berapakah saiz untuk emas 1 kilo tuan-tuan? Di tangan saya ni merupakan, ini bukan emas, inilah silver. Kalau tuan-tuan puan berminat ataupun memang ada impian ataupun memang bercadang nak alihkan sekitar duit dalam tabung haji ataupun dalam ESB tuan-tuan, dalam bentuk emas sebanyak 1 kilogram tuan, inilah saiz yang paling lebih kurang saiz 1 kilo macam inilah tuan besarnya. Tuan-tuan, 1 kilo tuan-tuan hari ni harga sekitar RM400,000 bersamaan harga sebiji rumah bersaiz kondominium. Atau itu dia punya nilai 1 kilo tuan-tuan emas sekarang ni. Sekiranya tuan-tuan dan puan ada impian ataupun memang ada ada matlamat lah nak beli rumah secara cash, contohnya satu nanti kan, boleh fokus menabung sehingga 1 kilo tuan-tuan. InsyaAllah lagi 10 tahun ataupun 20 tahun tu 1 kilo ni boleh saja membeli sebiji rumah tuan. Sama juga konsepnya bila kita nak faham tentang kuasa beli emas tuan-tuan. Pada zaman Rasulullah, 1 dinar tuan-tuan masih lagi boleh membeli seekor kambing. Hari tuan-tuan, 1 dinar sama, berat yang sama tuan-tuan, masih juga boleh membeli seekor kambing. Bermaksud tuan-tuan, bila kita beli emas ataupun kita menyimpan emas ni menyimpan kuasa beli untuk jangka panjang. Apa kita simpan hari ni dapat membeli barang yang sama untuk tempoh 10 ataupun 20 tahun akan datang. Itu benefit ataupun kelebihan bila kita menabung emas tuan-tuan. Sebab apa? Emas tuan-tuan adalah simpanan untuk jangka panjang. Untuk simpan jangka pendek ataupun simpan untuk jangka sederhana, saya sangat sarankan tuan-tuan simpan dalam bentuk wang tunai ataupun cash. Boleh simpan dalam ESB ataupun boleh simpan dalam tabung haji. Itu kaedah yang paling mudah, paling murah dan juga paling yang mudah lah untuk kita gunakan. Baik, itu kaedah yang kedua tuan-tuan.
Yang ketiga tuan-tuan, bila kita simpan emas melalui e-commerce gap ni, ada bertanya betul ke e-commerce gap ni ada emas fizikal? Tuan-tuan, emas yang tersimpan dalam e-commerce gap ini bukan emas digital. Ini betul-betul ada emas fizikalnya, yang mana tuan-tuan Public Gold simpan emas fizikalnya di public safe di Pulau Pinang. Setiap gram yang kita beli tuan-tuan, Public Gold backup dengan emas fizikal yang mana disimpan di public safe di Pulau Pinang. Tuan-tuan, bermaksud gram emas yang kita simpan dalam e-commerce gap ni, ini bukanlah orang kata emas digital semata-mata. Memang emas fizikal yang boleh kita keluarkan emas fizikal tu anytime kita nak. Sama ada kita minta Public Gold, contoh kalau emas tu lebih 20 gram, boleh kita collect emas tu di cawangan Public Gold berhampiran. Kalau emas tu di bawah 20 gram, boleh minta Public Gold post emas tu sampai ke rumah kita dengan perlindungan insurans. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, kita boleh keluarkan emas tu melalui Malaysian Gold ATM yang berada di Malaysia tuan-tuan. Sekarang ni untuk rakan-rakan di Sabah Sarawak, Malaysian Gold ATM ni masih lagi belum ada di sana, tapi bagi rakan-rakan di Semenanjung, sekarang ni Public Gold tuan sudah pun ada lebih kurang 50 Malaysian Gold ATM di seluruh Semenanjung Malaysia. Boleh keluarkan emas daripada account gap ni melalui Malaysian Gold ATM. Itu kelebihannya tuan-tuan bila kita menjadi seorang penyimpan emas di Public Gold. Tuan-tuan, Public Gold tuan-tuan dah banyak sangat kaedah yang kita dah propose kepada tuan-tuan untuk kita memudahkan menyimpan emas. Nak cepat dapat emas tu, boleh keluarkan di Malaysian Gold ATM. Dan kalau contoh, kalau tak ada masa nak pergi Malaysian Gold ATM, boleh juga minta Public Gold postkan emas tu ke rumah kita dengan perlindungan insurans. Itu kelebihan bila kita menabung dengan e-commerce gap Public Gold. Tuan-tuan, kedua adalah, tuan-tuan, bila kita contohlah, saya tuan-tuan ramai juga penyimpan emas tuan. Daripada 800 penyimpan emas ni tuan, tak semuanya yang aktif menabung. Ada yang menabung sebulan kemudian berhenti. Ada yang menabung hari ni menabung, tahun depan barulah start balik menabung tuan. Jadi bila kita menabung contohnya 1 gram dalam akaun ni, tiba-tiba kita stop menabung, kita tak simpan langsung, kita tak buka langsung akaun ni, adakah emas dalam akaun ni akan lupus ataupun adakah emas dalam akaun ni akan hilang? Tuan-tuan, jawapannya tidak. 1 gram yang kita simpan ni tuan-tuan, lagi 10 tahun insya-Allah 1 gram tetap ada dalam akaun ni, tak hilang dan juga tak lupus tuan-tuan. Sebab apa? Ada ramai juga penyimpan emas di bimbingan saya ni yang lama tak itu tuan, hampir setahun 2 tahun, tiba-tiba dia kontak saya semula, kata, Cik Syafiq, saya nak sambung balik simpan emas di ni e-commerce gap Public Gold ni. Saya dah lupa dah PG code, saya dah lupa dah password. Boleh tak saya minta tuan cek balik saya punya password dan juga ID. Saya cek dan minta dia login, dia kata, dia terkejut. Dalam akaun ni masih ada lagi emas disimpan dulu. Tak hilang ataupun tak lupus tuan-tuan. Bermaksud emas yang ada dalam akaun gap ni, berapa lama kita simpan pun insya-Allah dia tak hilang dan juga tak akan lupus. Walaupun kita simpan 1 gram hari ni, lagi 3 tahun tuan-tuan, kita buka balik akaun gap ni masih lagi ada 1 gram. Jadi bermaksud kalau kita tak aktif menabung sekalipun, emas dalam ni tak hilang ataupun tak lupus. Itu kelebihan bila kita menabung emas di Public Gold ni, sebab emas tu Public Gold tolong simpankan tanpa dikenakan apa-apa yuran simpanan atau sebagainya. Itu berbeza bila kita simpan emas secara fizikal di safe deposit box ataupun di kotak-kotak keselamatan. Tuan-tuan, kalau kita simpan emas fizikal ni, akan dikenakan cas simpanan. Tetapi di e-commerce gap ni, kelebihanlah kita tak perlu, Public Gold tak kenakan apa-apa cas simpanan. Jadi tuan-tuan, kalau takut simpan emas fizikal di rumah, contohnya takut hilang, takut salah letak sebagainya, boleh dulu top up ataupun parking dulu emas tu dalam e-commerce gap ni, dan anytime kita nak keluarkan, boleh kita keluarkan dalam bentuk emas fizikal. Itu kelebihannya. Kalau tuan-tuan perempuan mungkin tak ready nak pegang emas fizikal, mungkin tak suka pegang emas fizikal tapi nak simpan emas, boleh pilih keadaan emas e-commerce gap tuan-tuan. InsyaAllah dia sangat membantu bagi golongan-golongan yang mungkin takut nak simpan emas di rumah ataupun tak ready dulu nak keluarkan emas dalam bentuk emas fizikal. Sebab apa? Saya pun dapat juga banyak pertanyaan atau banyak request daripada rakan-rakan penyimpan emas. Katanya, saya ni memang suka simpan emas tuan-tuan. Saya suka simpan emas tapi saya tak ready nak keluarkan emas fizikal.
Saya tak tahu nak pegang gold bar dulu ke ataupun nak pegang Dina. Dia confused tapi dia ada modal sekitar 10,000 ataupun 20,000 katanya. Tak apa tuan, dia katanya kalau tuan atau puan ada sekitar bajet 20,000 ataupun 30,000, tak tahu nak pegang gold bar ataupun Dina, tak apa, boleh parking dulu. Boleh dulu top up dalam e-commerce gap ni dahulu, nanti dah dapat satu ilham nak keluarkan bentuk gold bar ke ataupun bentuk Dina, boleh keluarkan sahaja anytime kita nak. Kalau lebih 20 gram, Public Gold akan minta kita ambil di cawangan Public Gold. Contohnya, tuan-tuan nak keluarkan contoh 100 gram, 250 gram ataupun sekilo, bolehlah tuan-tuan perempuan set up appointment ambil di mana cawangan Public Gold yang berhampiran. Itu bagi mereka yang takut nak simpan sendiri ataupun confused nak pegang gold bar dulu ke nak pegang Dina. Adakah yang bertanya, Cik Syafiq kata saya ni saya tengok di Public Gold ni ada dua emas katanya dalam bentuk Dina dan juga dalam bentuk gold bar. Jadi apa beza dalam bentuk gold bar Dina ni? Ada perbezaan ke dari segi pelaburannya, nilai sebagainya? Saya kata tuan, kalau tuan nak tahu, walaupun di Public Gold ni kita ada dua item bentuk Dina dan juga bentuk gold bar, sebenarnya dua-dua ni sama saja dari segi potensi simpanan dan juga pelaburan. Sebab apa? Dua-dua item ni emas 999 24 karat. Yang beza antara dua item dari segi apa? Segi bentuk dan berat saja. Kalau Dina tuan-tuan, beratnya dalam titik perpuluhan. Macam satu Dina di tangan saya ni, beratnya 4.25 gram. Kalau 5 Dina, berat sekitar 21.5 gram. Kalau 10 Dina, 42.5 gram. Dia dalam bentuk titik perpuluhan. Kalau gold bar tuan-tuan, dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk genap. Contohnya 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram hinggalah 100 gram sebagai dalam bentuk angka genap. Tetapi tuan-tuan, Dina ni dalam bentuk titik perpuluhan. Itu saja bezanya. Nak simpan gold bar ke nak simpan Dina? Saya katakan dua-dua saya simpan. Tak ada masalah. Dina pun saya simpan, gold bar pun saya simpan sebab dua-dua pun cantik untuk disimpan. Ya. Bagi anak muda, contoh anak muda yang nak berkahwin, ataupun nak jadikan emas sebagai mas kahwin, pilih Dina ni sebagai mas kahwin. Sebab apa tuan? Sebab Dina tuan-tuan dia cantik. Ramai juga penyimpan masa ini, golongan anak muda yang nak berkahwin, mereka jadikan Dina ni sebagai mas kahwin. Ada buat 5 Dina, ada 10 Dina tu sebagai mas kahwin. Sebab apa? Kenapa kita perlu pilih Dina sebagai mas kahwin? Pertama, Dina ni cantik lah. Kedua tuan-tuan, emas ni dia mengekal nilai simpanan dan juga emas juga mengekalkan nilai memori kita. Sebab apa tuan-tuan? Di samping kita hadiahkan emas kepada pasangan kita tuan-tuan, sebenarnya emas ni ada nilai kenangan di sini. Itu paling penting. Kalau kita hadiahkan cincin pada isteri kita, cincin tu macam mana pun, patah ke, kemek ke, tetap disimpan. Sama juga tuan-tuan bila kita berikan Dina ni kepada isteri kita bentuk mas kahwin, insya-Allah dia akan simpan selama-lamanya walaupun emas ni dah terkopek di segi dia punya kad dia, warna pudar-pudar tuan-tuan, tapi emas ni tidak akan hilang warna. Tuan-tuan, jadi emas tuan-tuan sebenarnya bukan sahaja penyimpan nilai, bagi yang nak berkahwin tuan-tuan, jadi emas sebagai mas kahwin, sebagai penyimpan kenangan juga dalam bentuk emas tuan-tuan. So, jadi bagi sesiapa di luar sana yang ingin berkahwin, bagi anak muda di luar sana yang ingin berkahwin, boleh fikir-fikirkan jadikan emas ni sebagai mas kahwin. Pertama, kalau ada bajet sekitar 2,000, boleh terus lock satu Dina ni simpan dahulu. Tetapi mungkin tak ada bajet sekitar 2,000, boleh simpan sikit-sikit dalam akaun emas gap. Tuan-tuan, sebab apa? Akaun emas gap ni fleksibel. Sebab kita tak ada komitmen bulanan, kita boleh menyimpan sikit-sikit dan nanti kalau dah simpan sekitar 5 gram ataupun 4.5 gram dalam akaun, boleh terus keluarkan satu Dina simpan sebagai ready, sebagai mas kahwin untuk bakal isteri kita. Itu bagi golongan anak muda. Bagi yang kita dah bekerja, yang dah berkahwin ataupun yang dah ada anak tuan-tuan, boleh juga jadikan Dina ni sebagai hadiah untuk anak-anak kita. Setiap tuan-tuan, saya nak sharekan satu story ataupun satu kaedah macam mana orang Cina tuan-tuan dia simpan dana pendidikan mereka untuk anak-anak mereka. Contoh tuan-tuan, bagi masyarakat Cina tuan-tuan, mereka sebenarnya menyimpan emas ni sebagai dana pendidikan anak-anak mereka. Setiap hari jadi anak tersebut tuan-tuan, mereka ni akan hadiahkan 100 gram kepada anak tersebut. 1 gram dihadiahkan tapi disimpan tuan-tuan, disimpan, dan setiap kali hari jadi mereka akan hadiahkan 100 gram untuk anak tersebut.
Itu bagi golongan masyarakat Cina tuan-tuan, mungkin mereka berkemampuan nak hadiahkan 100 game kepada anak tuan-tuan. Tapi kita tuan-tuan, insya-Allah kita boleh ikut kaedah itu, tetapi kita pilih kaedah setiap hari jadi anak kita, setiap birthday mereka, kita hadiahkan satu dinar ataupun satu game untuk anak kita tuan-tuan. Jadi boleh buka akaun emas junior untuk anak-anak dan simpan emas dalam akaun anak tersebut. Kemudian boleh keluarkan emas satu game ni sebagai hadiah mereka. Contoh tuan-tuan, nanti hari raya ni mungkinlah anak kita dapat banyak duit raya tuan-tuan. Jadi jangan bazirkan duit raya tu, terus tukarkan bentuk emas. Boleh buka akaun emas untuk anak-anak yang dinamakan akaun emas junior. Sama juga konsepnya seperti akaun emas gap dewasa tuan-tuan, di mana akaun emas junior ni yang mana ibu atau bapa sebagai pentadbir akaun. Bila anak tu dah mencapai umur 18 tahun, boleh kita tukar menjadi akaun dewasa. Jadi tuan-tuan, jadi bagi tuan-tuan puan yang menonton hari ni, ada anak tuan-tuan yang belum lagi ada akaun emas tuan-tuan, boleh buka akaun emas untuk anak-anak juga dan simpan setiap duit raya anak ke duit apa tuan-tuan, kemudian tukarkan dalam bentuk emas, boleh jadikan sebagai dana pendidikan mereka masa akan datang. Sama ada untuk dana masuk sekolah, masuk kolej ataupun masuk universiti tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sangat-sangat baik jadikan emas ni sebagai dana pendidikan anak-anak. Sebab apa tuan? Sebab harga emas tuan-tuan insya-Allah dalam jangka panjang dalam tren menaik. Semakin lama tersimpan tuan-tuan, semakin mahal harganya. Jangan sia-siakan kita punya masa kita punya kewangan kita tuan. Cepat-cepat alihkan dalam bentuk emas sebagai pendidikan anak-anak kita ataupun dana untuk kita belajar. Itu kelebihan bila kita ada akaun emas gap ni. Pertama tuan-tuan, akaun emas gap ni ada dua. Akaun emas gap untuk dewasa dan akaun emas gap untuk kanak-kanak pun boleh juga kita buka. Jadi tuan-tuan, sesiapa yang nak buka akaun emas gap untuk dewasa ataupun untuk anak-anak, mudah saja boleh tinggalkan nama dan juga nombor telefon di beg biru, ataupun terus hubungi saya secara terus, insya-Allah nanti saya akan bantu tuan-tuan puan untuk mulakan tabungan emas di Public Gold. Tuan-tuan boleh hubungi saya ataupun boleh hubungi isteri saya, insya-Allah nanti kami akan bantu tuan-tuan puan. Mudah sahaja saya tunjukkan caranya. Mana saya punya apa ya? Dah hilang pula sebenarnya ni. Tak apa tuan, insya-Allah boleh pergi ke akaun TikTok saya, tekan follow dahulu, kemudian tekan di bahagian link bio sana, boleh hubungi saya ataupun terus boleh juga isi nama dalam form yang tertera di sana. Kemudian insya-Allah nanti saya akan hubungi tuan-tuan dan saya akan bimbing untuk step yang seterusnya. Itu untuk akaun emas untuk anak-anak dan juga untuk akaun emas dewasa. Baik. Tuan-tuan, seterusnya tuan-tuan, di akaun emas juga kita boleh simpan emas ni sehingga 1 kilo. Tak ada limit seperti yang saya cerita tadi. Kalau kita nak simpan emas di akaun emas ni tak ada limit yang ditetapkan. Nak simpan 1 kilo pun boleh lah akaun emas ni. Nak simpan tanpa nak keluarkan emas fizikal pun boleh juga. Tak ada masalah. Ini kelebihan bila kita ada akaun emas gap. Kedua tuan-tuan, di akaun emas gap ni kita bukan sahaja boleh keluarkan emas fizikal. Sebenarnya kita boleh jual balik emas ni tanpa kita keluarkan dalam bentuk emas fizikal, dalam bentuk gold bar ataupun dalam bentuk. Nah, contoh tuan-tuan, kita nak pakai duit kan? Kita nak pakai duit tuan-tuan. Kita tak perlu keluarkan emas fizikal dahulu. Kita boleh jual saja emas yang ada dalam akaun gap ni. Macam mana kita nak jual tuan-tuan? Mudah saja. Kalau kita ada apps ni, hanya tekan sell di sini. Okay, tekan di sini, sell di sini. Di sini kita boleh tetapkan kita nak jual berapa gram. Apa kelebihan bila kita ada akaun emas gap? Pertama, kita boleh jual sikit-sikit segram-segram contohnya. Tetapi tuan-tuan, bila kita ada emas fizikal macam ni tuan-tuan, sebenarnya emas fizikal ni ada juga kelemahannya. Pertama, kalau kita nak pakai duit, kita tak boleh jual sikit-sikit. Contoh, kalau kita ada 10 gram tuan-tuan, kita tak boleh jual 1 gram. Kita kena jual segerbuk 10 gram contohnya. Kalau kita ada 1 gram tuan-tuan, kita kena jual 1 gram ni. Kita tak boleh jual setengah gram. Tetapi tuan-tuan, bila kita ada akaun emas gap ni, kita boleh jual sikit-sikit 1 gram kalau kita nak pakai jumlah yang kecil tuan-tuan. Jadi itu kelebihannya bila kita ada akaun emas gap ni. Pertama, kita boleh jual sikit-sikit dan kita boleh jual anytime yang kita nak contohnya. Tetapi bila kita ada emas fizikal ni kita tak boleh jual sikit-sikit. Kita kena jual sekaligus. Setiap instrumen cara tu ada pro and con-nya. Kalau tuan-tuan perempuan memang ada plan nak jual sikit-sikit, boleh simpan dalam akaun emas gap dan boleh jual sikit-sikit. Kalau tak ada plan nak jual emas tu dalam masa dekat, cepat-cepat fizikalkan, simpan. Sebab apa tuan-tuan?
Apa kelebihan pula bila kita ada emas fizikal ni? Tuan-tuan, pertama, bila kita ada emas fizikal ni, emosi kita untuk menyimpan tu lebih lagi membuak-buak berbanding kita simpan sahaja dalam akaun Emascape ni dalam bentuk nombor, tuan-tuan. Sebab apa bezanya kita simpan emas dalam bentuk nombor ni ialah feel itu tak berapa sangat berkesan lah. Tetapi bila kita tukar dalam bentuk emas fizikal, dalam bentuk gold bar atau dalam bentuk dinar, tuan-tuan, dia punya feel menyimpan tu lebih powerful lah ataupun lebih seronok, tuan-tuan. Jadi sebab tu, tuan-tuan, saya katakan akaun Emascape ni lah kaedah kita dapat emas fizikal. Contohnya, kalau tuan-tuan, contohnya 10 gram, tuan-tuan, harga hari ni sekitar RM4,000, tuan-tuan. Mungkinlah ramai yang tak ada simpanan sekitar RM4,000, tuan-tuan, tapi sangat berminat nak dapatkan 10 gram ni. Maksudnya jangan risau, boleh sahaja menabung sikit-sikit dalam akaun Emascape, kumpul sehingga 10 gram, nanti boleh keluarkan emas yang sama juga. Emas 10 gram ni nanti Public Gold akan post ke rumah kita dengan perlindungan insurans. Apa-apa berlaku di tengah jalan, contoh emas ni tak sampai ke, emas ni rosak, report dengan saya, nanti saya akan beritahu Public Gold, dan Public Gold akan siasat dan Public Gold akan ganti emas yang baru. Emas semakin hari semakin mahal. Ya, emas semakin hari semakin mahal. Jadi jangan tunggu harga emas semakin mahal, takut nanti kita akan menyesal. Sebab apa? Ramai juga penyimpan emas, tuan-tuan, dulu tunggu, akhirnya harga emas makin mahal, mereka pun berburu dengan harga yang sangat tinggi, tuan-tuan. Jadi jangan tunggu harga emas makin mahal, tuan-tuan. Sebab apa? Tak ada profit time. Bagi mereka yang belum bermula, mula sahaja. Yang lama dah mula, mungkinlah mereka agak senyum. Sebab apa? Mungkin nilai simpanan mereka semakin lama semakin meningkat. Ya, belilah emas bermula sekarang, betul. Terima kasih Cik Elisha. Betul, mula hari ni. Sikit-sikit lah, tuan. Tak perlulah kita ikut orang lain. Kalau orang lain tu boleh mampu 10 gram, kita mula RM100 dulu. Tak apa, ikut kemampuan, ikut bajet masing-masing. Saya, tuan-tuan, saya tak paksa lah setiap simpan emas saya simpan setiap bulan. Tetapi paling bagus kita simpan setiap bulan. Sebab apa? Semakin kerap kita menyimpan, semakin cepat kita boleh pegang emas fizikal. Kalau kita bulan ni kita simpan, bulan depan kita skip, kita simpan balik, tuan-tuan, lambatlah kita dapat emas fizikal ni. Tuan-tuan, jadi cepat-cepat kalau kita buka akaun Emascape, cepat-cepat kita tukar ke bentuk emas fizikal, simpan sendiri, pegang, tuan-tuan. Inilah motivasi untuk kita menyimpan lebih banyak lagi untuk masa akan datang. Betul, bekukan duit kepada emas, tuan-tuan. Sebab apa? Tuan, konsep simpan emas ni, tuan, dia sangat berbeza dengan konsep kita simpan duit. Tuan-tuan, kalau kita simpan duit, tuan-tuan, duit ni hanya simpan nombor. Duit tak simpan kuasa, tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita simpan 10,000 dalam tabung haji ke ataupun dalam ESB, nombor dia kekal, tapi kuasa beli semakin lama semakin merosot. Tetapi, tuan-tuan, hari ni kalau kita simpan 1 dinar ni atau 10 gram, tuan-tuan, walaupun nombor dia berubah, tapi kuasa beli semakin lama, kuasa beli semakin lama semakin meningkat, ataupun kuasa beli kekal untuk jangka panjang. Emas, tuan-tuan, dia tak simpan nombor, tapi emas dia simpan kuasa beli untuk jangka panjang. Duit, tuan-tuan, dia simpan nombor, tapi duit tak simpan kuasa beli untuk jangka panjang. Itu bezanya kita simpan duit dan juga kita konsep simpan duit dan konsep simpan emas, tuan-tuan. Jadi simpan juga duit, tetapi untuk jangka pendek dan juga jangka sedana. Emas kita simpan untuk jangka panjang. Itu sedikit perkongsian pada petang ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Moga-moga apa yang saya kongsi ini memberi sedikit sebanyak ilmu dan juga panduan untuk bermula. Tuan-tuan, siapa yang ingin bermula menabung emas, sekali lagi saya sharekan, boleh tinggalkan nama dan juga nombor telefon di beg biru. InsyaAllah nanti saya akan hubungi. Bagi mereka yang dah bermula konsisten menabung, InsyaAllah apa yang tersimpan hari ini akan menentukan kewangan kita untuk masa akan datang. Jadi, tuan-tuan, jangan lupa follow saya di TikTok, tuan-tuan. Semoga tak terlepas setiap video-video yang saya akan sharekan dari semasa ke semasa. Terima kasih mereka yang share, terima kasih mereka yang join, terima kasih mereka yang respon. Semoga saya doakan semua kaya dan berjaya dengan emas dan juga konsisten menabung setiap bulan, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan, kita akhiri kita punya live pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye. Kita jumpa lagi untuk live akan datang. Bye-bye semua. InsyaAllah. Jumpa lagi.